Felda ialah lembaga kemajuan tanah persekutuan yang berhasrat menjadi pemacu pembangunan penempatan negara yang progresif, menjadikan kawasan penerokaan Felda sebagai penyumbang utama terhadap kesejahteraan masyarakat luar bandar. Misi Felda adalah menambah nilai untuk kepentingan peneroka dengan menumpukan kepada pembangunan tanah dan penempatan semula secara mampan. Nilai teras Felda termasuk menambah nilai integriti, keberanian, hormat dan tolong-menolong. Dalam struktur organisasi pula, Felda disusun dengan pelbagai bahagian dan unit mengikut fungsi seperti Jabatan Pembangunan, Pentadbiran dan Pengurusan Tanah, berpandukan carta organisasi rasmi yang menunjukkan hierarki dan struktur pengurusan atasan. Felda sejak tahun 1956 telah menjadi nadi pembangunan luar bandar Malaysia. Ribuan keluarga peneroka membuka tanah baharu, membina kehidupan dan mencipta generasi baharu yang lebih berjaya. Dulu, Felda dikenali sebagai model pembangunan tersusun, ladang terurus, kemudahan baik dan kebajikan peneroka dijaga rapi. Namun, selepas lebih 60 tahun, Felda kini berada di persimpangan baharu. Pelbagai cabaran menekan daripada sudut isu air, keuangan sehinggalah perubahan struktur pengurusan yang memberi kesan besar kepada kehidupan peneroka. Aduh, hari ni makin perlahan pula. Semalam tak keluar langsung. Macam mana nak siram pokok ni? Kenapa ni Aisyah? Tak ada air, Pak Rahman. Sama je tiap minggu Aisyah. Air tak cukup, pam rosak. Kalau Felda dulu cepat je baiki. Sekarang nak tunggu sebulan pun belum tentu. Pak Rahman, pejabat Felda telah keluarkan notis baru. Katanya bajet penyelenggaraan telah dipotong kerana hutang makin tinggi. Hutang bukan sikit Siti. 10.6 bilion. Dulu dalam akaun ada 2.5 bilion. Sekarang tinggal 35 juta je. Ini semua sebab pengurusan tak betul. Saya dengar perjanjian perjalanan tanah dengan FGV pun dah dibatalkan. Saya tengok banyak hasil ladang dah berhenti. Itulah, kos barang pun makin naik. Air pun tak cukup. Hidup kita sekarang ni pun makin susah. Cik Mia, Cik Mia perasan tak? Makin hari, makin ramai peneroka yang beraduan ke? Yelah, air tak jalan, kebun terbiar, elang pun lambat. Ya, saya tahu Puan Salma. Tapi kita tak boleh buat banyak. Duit operasi kita pun makin kecil. Hutang lama pun tak selesai-selesai lagi. Kalau masih jadi lagi masalah macam ni, saya rasa peneroka pun tak yakin dengan Felda ni. Betul Puan Salma, kerajaan pun dah maklumkan isu air dengan kewangan Felda ni pun tengah disemak balik. Tapi kalau pengurusan dalaman pun tak telus, semua gagal lah. Betul tu. Saya setuju dengan Puan Nurani. Felda perlu reformasi. Tapi kita perlukan tindakan yang jelas seperti audit keuangan, pelan penyelenggaraan air dan bajet baru. Betul? Yelah, kalau tak, diorang pun mesti akan tertekan. Dan mereka semua mesti akan hilang sabar punya, okay? Betul. Kami datang bukan nak marah, tapi nak tahu ke mana hala tuju Felda ni. Air tak cukup, tanah pajak dibatalkan, hutang melambung. Betul? Anak-anak kami pun susah nak mandi. Ladang tak disiram, hasil pun kurang. Tapi bil kita tak kena bayar. Betul? Kami dah lama sabar. Dulu Felda kejayaan kepada rakyat. Sekarang jadi beban pula kepada peneroka sendiri. Sabar. Tenang semua. Saya faham perasaan semua. Okay, yang mana pihak perusahaan kami sendiri pun sedang tersepit sekarang. Tapi kerajaan ada buat perubahan. Kerajaan sedang merancang perubahan itu. Yang mana kerajaan sendiri akan menaik tarafkan sistem air
dan juga sistem kewangan itu sendiri. Ya, betul tu. Pelan penyusunan semula hutang sedang dibentang, insya-Allah. Kalau diluluskan, aliran tunai akan pulih dan masalah air akan diselesaikan secara berperingkat. Ya betul, kerajaan dah komited pada Felda. Tapi semua pihak mesti bekerjasama. Peneroka, pegawai, pengurusan sendiri supaya tidak ada lagi ruang untuk salah putus. Kami cuma nak Felda macam dulu. Bukan tempat bebanan, tapi tempat harapan. Harapnya kali ini bukan sekadar janji, tapi akan ada perubahan sebenar. Lakonan tadi hanyalah gambaran ringkas, tetapi ia mewakili realiti sebenar yang dialami oleh ramai komuniti Felda hari ini. Daripada dialog Encik Rahman, Cik Aisyah, Cik Siti dan pegawai-pegawai Felda yang lain, sudah terang lagi bersuluh terdapat beberapa masalah kritikal yang sangat menekan kehidupan peneroka. Masalah bekalan air. Dalam lakonan tadi, kita dapat lihat bagaimana peneroka sangat tertekan dengan masalah tekanan air yang rendah, pam rosak dan bekalan air yang terputus hampir setiap minggu. Situasi ini bukan sekadar adegan drama, tetapi realiti yang telah berlarutan lebih 30 tahun. Masalah air memberi kesan kepada kerja ladang, tanaman yang tidak disiram, keselesaan keluarga dan kualiti kehidupan mereka. Isu inilah yang menjadi punca utama tekanan dan kekecewaan peneroka Felda. Walau bagaimanapun, tentu ada sebab kenapa masalah bekalan air ini terjadi. Besar kemungkinan ia ada kaitan dengan isu kewangan Felda yang semakin tertekan disebabkan hutang lama dan aliran tunai yang tidak stabil. Disebabkan kekurangan ini, kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan tak dapat dibuat dengan segera. Felda kini menanggung hutang 10.6 bilion manakala rizab tunai susut daripada 2.5 bilion kepada hanya 35 juta. Jadi, kesan kewangan ini menyebabkan penyelenggaraan lambat, pam air tidak diganti, projek tertangguh dan elang peneroka tak konsisten. Jadi inilah sebabnya lakonan tadi menunjukkan ketegangan antara peneroka dan pegawai. Keadaan jadi makin rumit bila penamatan pajakan tanah iaitu LLA ditamatkan. Penamatan itu telah menjejaskan pengurusan tanah dan hasil, sekali lagi menyukarkan Felda untuk menyediakan dana bagi menyelesaikan masalah air. Dalam lakonan, Cik Aisyah ada menyebut tentang penamatan perjanjian pajakan tanah dengan FGV iaitu Felda Global Ventures. Penamatan LLA ini menyebabkan berlaku kekosongan pengurusan ladang, hasil berkurang dan peneroka hilang punca pendapatan yang stabil. Tanpa sistem pengurusan yang tersusun, banyak ladang terbengkalai dan hasil tak lagi seperti dulu. Solusi pertama, penambahbaikan sistem air. Antara carangan yang paling penting ialah mewujudkan unit penyelenggaraan air khusus, pemantauan tekanan secara berjadual, penggantian paip lama dan menyediakan pam serta tangki sokongan. Solusi kedua, reformasi pengurusan dan ketulusan kewangan. Felda perlu melaksanakan audit kewangan secara menyeluruh, pelan penyusunan semula hutang serta peningkatan ketulusan dalam keputusan yang melibatkan peneroka. Solusi ketiga, pelan pengurusan ladang jangka panjang. Selepas penamatan LLA, Felda perlu membentuk pelan pengurusan baharu yang lebih stabil, termasuklah kepakaran teknikal, bajet operasi jelas dan pemantauan hasil ladang. Semoga perubahan kali ini bukan sekadar janji, tetapi menjadi langkah sebenar menuju masa depan yang lebih kukuh dan terjamin. Isu air dengan pengurusan dalam mekat telus semua gagal lah. Sekali Hutang? Bukan sikit, Siti. Air, ramai.
Cik Nia, pegawai keuangan Felda. Okey, awak pula.